Tahukah anda, ada sebuah negara di Asia Tenggara yang rakyatnya tidak perlu membayar cukai pendapatan? Negara itu ialah Brunei. Walaupun kecil dan hanya mempunyai sekitar 450,000 penduduk, Brunei adalah antara negara paling makmur di rantau ini. Kekayaan negara ini banyak datang daripada hasil minyak dan gas asli. Minyak pertama ditemui di kawasan Seria pada tahun 1929. Sejak itu, minyak dan gas menjadi tulang belakang ekonomi Brunei. Hasil daripada sumber ini, negara tersebut memperoleh pendapatan yang sangat besar. Sebab itulah, kerajaan mampu menyediakan pelbagai kemudahan kepada rakyat. Antaranya, termasuk rawatan kesihatan dengan kos sangat rendah dan pendidikan yang disokong kerajaan. Brunei juga tidak mengenakan cukai pendapatan kepada rakyatnya. Inilah antara sebab Brunei sering dianggap salah satu negara paling makmur di Asia Tenggara. Negara mana lagi yang anda nak saya ceritakan fakta menarik selepas ini? Tulis nama negara itu di ruangan komen. Kalau anda suka fakta ringkas macam ni, boleh follow untuk lebih banyak ilmu.